Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berada di pekarangan bangunan Perbadanan Putrajaya. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, selain daripada perkara wajib yang perlu diselesaikan pada bulan Ramadan, iaitu berpuasa dan menunaikan zakat, ada satu lagi perkara yang sangat-sangat dituntut pada bulan Ramadan ini, iaitu menginfakkan sebahagian daripada harta kita untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang yang memerlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Wahai Allah, sekiranya engkau lewatkan sedikit kematianku, maka dapatlah aku bersedekah dan aku akan tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh. Begitu besarnya pahala untuk menginfakkan sebahagian daripada harta kita dan menjamin kita menjadi orang yang soleh adalah merupakan satu perkara yang menunjukkan bahawa infak ini betul-betul besar peranannya dalam komuniti masyarakat umat Islam. Banyak yang kita dengar daripada seluruh dunia yang menunjukkan bahawa infak dapat membantu pelbagai hal dalam masyarakat umat Islam, termasuk pendidikan, di mana beberapa buah universiti di dunia ini didirikan atas dana infak. Sehubungan dengan itu, marilah kita pada bulan Ramadan ini kita meningkatkan amalan infak kita. Dan saya menyeru agar infak ini untuk kita laburkan dan kita sumbangkan kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, agar kita dapat membantu lebih ramai lagi golongan fakir miskin, ataupun kita membantu kelompok-kelompok usahawan yang ingin bergiat dalam bidang perniagaan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.